Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk makluman semua. Satu pertandingan deklamasi sajak telah diadakan dengan tema Warisan Ilmu Menjulang Peribadi. Program ini berlangsung pada 27 April 2026 hari Isnin jam 9 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Sudut Sastrawan PSB yang telah dianjurkan oleh UUM Press. Melalui pertandingan ini, kita dapat lihat bakat yang sangat hebat oleh semua peserta. Pertandingan ini dapat menunjukkan bakat dan menghidupkan kembali warisan sastra kita. Seorang nelayan bangkit dalam diam. Saya harapkan dengan adanya pertandingan ini kan boleh menggalakkan lagi pelajar-pelajar terutama generasi muda untuk Terus mesti kreatif lah ya, kan? betul. Semakin kreatif, ajak, pantun dan sebagainya. Betul. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih Encik Puan. Pertandingan ini terbuka kepada semua, namun penyertaan adalah terhad kepada 10 peserta sahaja. Setiap peserta dikehendaki mendeklamasikan sajak dalam bahasa Melayu dalam tempoh masa antara 3 hingga 5 minit serta digalakkan untuk membuat hafalan. Saya Muhammad Danish melaporkan untuk syarikat Dinamik Warta.